Hai, bersama saya Bat. Kini kita berada di pelancaran Volvo, iaitu pelancaran Volvo EX90 dan juga pelancaran Volvo XC90. Jom kita tengok. Volvo baru sahaja lancarkan dua model baru iaitu Volvo EX90 dan Volvo XC90. Untuk pasaran Malaysia, Volvo tampil dengan varian EX90 Ultra Twin Performance SUV elektrik sepenuhnya yang bukan sahaja mewah tapi juga berkuasa. Kuasa maksimum dia 380 kW dengan torque maksimum 910 Nm. Kosong ke 100 km per jam hanya 49 saat je. EX90 juga dibekalkan dengan bateri besar 111 kWh yang mampu membawa anda sejauh 623 km ikut standard WLTP. Cas dari 10% ke 80% cuma ambil masa lebih kurang 30 minit dengan pengecasan pantas 250 kW DC. Kalau guna AC 11 kW, sesuai untuk cas waktu malam dekat rumah. Tapi bukan sekadar prestasi, bahagian dalaman EX90 memang lain daripada yang lain. Lengkap dengan panoramic moonroof yang memberikan pemandangan luas dan suasana yang mewah. Susunan atur 7 tempat duduk sesuai untuk sekeluarga. Paparan utama 14.5 inci lengkap dengan Google Assistant, Google Map dan Play Store. Dengan kapasiti boot belakang sehingga 655 liter, segala barang keperluan keluarga boleh muat dengan selesa. Untuk audio pula, 25 speakers dari Bowers & Wilkins dengan sokongan Dolby Atmos. Setiap perjalanan rasa macam dalam panggung wayang. Dan yes, ada wireless charging untuk cas telefon anda juga. EX90 juga dilengkapi teknologi LiDAR sensor, iaitu boleh kesan objek sejauh 250 meter walaupun dalam keadaan gelap. Kiranya macam ada mata kedua yang sentiasa jaga keselamatan kita sepanjang perjalanan. Dan untuk yang masih minat gabungan enjin dan elektrik, Volvo masih mengekalkan pilihan yang terbaik. Model XC90 Ultra T8 Recharge bukan sahaja berkuasa, tetapi juga cekap tenaga sesuai untuk pemanduan bandar maupun jarak jauh. Manakala XC90 Ultra B5 Mild Hybrid pula menawarkan prestasi yang lancar sambil mengurangkan penggunaan bahan api serta kesan terhadap alam sekitar. Dua teknologi hijau ini membuktikan bahawa kemewahan, prestasi dan kelestarian boleh bergerak seiring. Harga yang ditawarkan untuk EX90 ialah RM443,000 dan juga harga yang ditawarkan untuk XC90 bermula daripada RM418,000. Jadi, mana satu pilihan hati anda? Datang ke cawangan Volvo berdekatan anda sekarang. Bye-bye!